Kementerian Pendidikan mengambil tindakan berpandukan saranan dan garis panduan ditetapkan Kementerian Kesihatan bagi mencegah penularan penyakit tuberkulosis atau TB di sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pemantauan dan pengurusan kes dilaksanakan segera demi menjamin keselamatan murid, guru dan warga sekolah. Jelasnya, situasi semasa dalam keadaan terkawal dan pelaporan kes dilakukan serta-merta. Dalam aspek pelaporan itu memang kita lakukan dengan sangat maknanya mengikut kepada laporan yang kita terima itu dengan serta-merta lah untuk kita elakkan daripada penularan ini menjadi lebih besar dan berbahaya kepada seluruh warga sekolah. Fadlina menegaskan KPM mengamalkan pendekatan pencegahan dan kesiapsiagaan berterusan dalam pengurusan isu kesihatan di sekolah termasuk asrama. Beliau bercakap kepada media selepas majlis suruhan Smart Board dan flag off susu UHT Farm Fresh Grow percuma murid prasekolah seluruh Pulau Pinang.